dalam tempoh 30 hari ni, macam mana untuk kita skor SPM? Terutamanya bidang program ataupun kursus yang kita rasa kita perlu lulus. Okey, so tuan-tuan, dalam topik e-book yang saya kongsikan ini adalah berkaitan dengan satu perkara ialah ini. Yang ini. Ini panduan lengkap step by step untuk pelajar berjaya dalam SPM. Dan bagaimana untuk anda skor SPM dalam tempoh yang singkat ni? Kalau saya boleh, tuan-tuan dan puan-puan, anak-anak tuan-tuan pun boleh. Jangan takut kepada gagal SPM ni tuan-puan. Kita buang pasal takut gagal ni. Sebab apa? Orang kata gagal ni gagal lah. Sebenarnya tuan-puan, saya nak share apa maksud gagal ni tuan-puan. Gagal bermaksud good attitude, great awareness level. Bagus kita gagal sekarang. Kita sebut tentang takut gagal SPM tuan-puan. Bagus sebenarnya gagal sekarang. Dalam trial kita tuan-puan, baru-baru ni kan ada trial SPM. So dalam trial tuan-puan, bagus kita gagal sebab gagal ni tuan-puan akan membantu kita kepada arah ini. Good attitude, great awareness level. So maksudnya tuan-puan, kita dah tahu dah kita gagal. Macam contoh saya tuan-puan, saya memang gagal at math. Kalau saya dah gagal at math tuan-puan, dia bagus untuk saya punya awareness. Saya dah tahu dah, aku nak masuk statistik. Tapi aku gagal. So apa yang kita perlu buat adalah, kita kena good attitude tuan-puan. Good attitude apa? Kena study smart. Dan bila kita study smart tuan-puan, dia akan membantu kita untuk susun strategi. Tuan-puan, dalam e-book ni nanti anda akan belajar tentang 7 strategi. Di mana strategi-strategi ini yang saya kongsikan kepada anda, di mana saya sendiri yang lakukan ataupun saya jadikan sebagai panduan dan saya kongsikan tips ini kepada anda supaya anda boleh fokus kepada subjek yang perlu anda lulus untuk anda apply bidang yang anda nak apply ketika anda nak sambung belajar nanti.